Negeri Perak adalah merupakan negeri yang punya reserve mineral antara yang terbesar dan ia memberikan pulangan yang tinggi. Dalam konteks memanfaatkan hasil galian ini, khususnya dalam cerita batu kapur, melibatkan kuasa di bidang negeri dan juga di peringkat pusat. Kisah pada kali ini kami ingin menceritakan bagaimana kedua peringkat ini dapat kita serasikan bagi kita menangani kerenah birokrasi. Segala penambahbaikan yang dilakukan demi negara ini ada ramai atau banyak pemegang taruhnya. Namun pemegang taruh terbesar sebenarnya adalah kita sebagai rakyat. Dan kebanyakan usaha reformasi yang telah dilaksanakan tidak kesemuanya diketahui oleh rakyat. Justru kami memaparkan kepada anda semua proses yang telah ditangani di bawah usaha untuk menangani kerenah birokrasi, kerana setiap perubahan ini harus kita insafi dan syukuri supaya kesan besarnya akan melimpah bukan hanya kepada negara tetapi dapat dirasakan oleh rakyat yang berada di lapangan. Kita meneropong pada usaha untuk menangani kerenah birokrasi. Dalam sistem pentadbiran di Malaysia ini, kita harus memahami adanya dikotomi di antara kuasa negeri dan kuasa pusat seperti mana juga amalan di negara lain. Namun lebih penting lagi dalam konteks bidang kuasa, apabila melibatkan galian dan tanah, maka ia bidang kuasa negeri. Jadi bagaimana pula elemen yang dikuari ataupun diusahakan, dilombong di negeri Perak ini dalam konteks apabila ia memerlukan ekspor atau apa yang kita panggil sebagai AP. Di sinilah pertembungan di antara kuasa negeri dan kuasa pusat cuba untuk diserasikan. Urusan mineral ini dalam konteks negeri Perak adalah penyumbang kepada salah satu pendapatan hasil negeri. Kerajaan negeri apabila melihat urusan mineral ini mempunyai potensi dan juga perolehan hasil yang tinggi, maka urusan ini perlu diberi keutamaan dan keutamaan berkenaan perlu menjadi suatu tarikan kepada pelabur. Dalam Perlembagaan Persekutuan, jadual ke-9 dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa tanah, hutan, mineral dan juga perlombongan adalah di bawah kuasa negeri. So, semua urusan-urusan daripada peringkat permulaan mengenal pasti galian, mencari gali, menjelajah dan juga sehingga pengeluaran lesen untuk tujuan pengoperasian pajakan bagi tujuan perlombongan aktiviti mineral diuruskan oleh PTG. Untuk urusan membangunkan mineral itu bagi tujuan pengeksportan, maka di situlah bermulanya peranan yang dimainkan oleh pihak persekutuan menerusi bahagian mineral dan geosains. Seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, bahan mineral dan juga tanah adalah di bawah kuasa kerajaan negeri. So maknanya setiap bahan mineral dan juga hasil tanah, dia punya royalti perlu diserah kepada kerajaan negeri. So maknanya pemain industri ini dia akan mengemukakan permohonan untuk mendapatkan kebenaran ekspor melalui PTG Perak, dan PTG Perak akan mengangkat permohonan ini untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa negeri. So setelah pemain industri ini mendapat kelulusan kebenaran ekspor daripada pihak berkuasa negeri, so barulah mereka boleh memohon permit ekspor di bahagian NRES, di bahagian mineral dan geosains NRES, untuk mendapatkan permit ekspor lah, AP lah yang disebut-sebutkan. Kemudian daripada AP ni barulah diorang boleh mula mengeksport bahan mineral. Luas adalah sebuah syarikat Belgium yang berpusat di Belgium. Kita dalam industri ini lebih daripada 150 tahun, dan Luas pada tahun 2007 telah mulakan pelaburan di Malaysia dan secara detailnya di negeri Perak. Mineral ni adalah satu sektor yang amat penting untuk pembangunan sebarang industri. Maksudnya ia bermula daripada sumber dia iaitu batu kapur. Dan hari ini hampir semua industri di dunia memerlukan kapur. Memandangkan kita melabur bukan hanya untuk mengeluarkan bahan mentah, tetapi kita telah membangunkan kilang untuk membangunkan produk yang terbaik di pasaran.
Tapi bila kita bangunkan produk, kita juga ada persaingan dari negara-negara lain. Untuk memastikan kita dapat mengekalkan pasaran kita dan untuk berkembang pesat di dalam pasaran kita, syarikat luas mendapati ada beberapa proses yang mana merumitkan kita untuk berkembang dengan lebih efektif. Salah satu faktor ialah birokrasi yang menyebabkan kita terpaksa kehilangan beberapa pasaran penting dan juga kehilangan kompetitifnya dengan negara-negara lain. Apabila isu-isu berkaitan dengan kelewatan, kelemahan, ketidakcekapan dan isu-isu berkaitan dengan pemprosesan, maka kita menerima pelbagai rumutan dan sungutan daripada pemain-pemain industri perlumbungan bahawa apakah ada usaha dan inisiatif yang boleh dibuat supaya usaha dan inisiatif itu menjadi tarikan untuk mereka datang dan melaksanakan aktiviti perlumbungan di negeri Perak. Untuk kita menyortilah kembali, setahun 2012 adalah merupakan tahun yang Kerajaan Negeri Perak telah melaksanakan satu keputusan di mana untuk mengeksport bahan mineral terutamanya batu kapur dan juga batu granit ke luar negara perlu mendapat kelulusan daripada Kerajaan Negeri. So bermula pada situ kita menambah baiklah prosedur untuk menelakkan keterisan hasil kepada Kerajaan Negeri di mana royalti bahan mineral ini perlu diserah pada Kerajaan Negeri di bawah Penanggulangan Persekutuan ini. So mulai tahun 2023 kita telah mengangkat prosedur kebenaran ekspor ni ke pihak Kerajaan Negeri untuk ditambah baik dengan memperkenalkan piagam pelanggan dan juga borang-borang yang perlu dipatuhi lah oleh setiap pemegang taruh lah. Salah satu aspek efektif di antara kelulusan kebenaran ekspor dan juga kelulusan permit ekspor. Kelulusan kebenaran ekspor Kerajaan Negeri biasanya berakhir pada tahun semasa, iaitu 31 Disember pada tiap-tiap tahun. Dan juga kelulusan untuk permit ekspor oleh Bahagian Mineral dan Geosains, dia adalah melangkau tahun. Apabila pengoperasian dengan kelulusan ekspor sehingga 31 Disember, bermakna masuk Januari they have to stop. Tetapi AP mereka masih hidup. Pemberhentian pengoperasian ini satu kekangan kepada pihak industri player. Di peringkat PTG, macam mana cara sekalipun kita akan tetap bawa ke ESCO sebelum 31 Disember tahun itu untuk diluluskan pada 1 Januari tahun yang berkenaan dan kita pergi sampai 31 Disember. Dan biasanya mesyuarat ESCO terakhir pada bulan 12 ialah awal tahun. Dan selepas itu tidak ada mesyuarat ESCO sehingga ke next year. Maka ini menjadi halangan kepada pihak industri untuk meneruskan operasi. Maka kita merayu dan mengangkat cadangan kepada pihak berkuasa negeri untuk penurunan kuasa membolehkan kebenaran khas diberikan tanpa perlu diangkat ke ESCO, dan dengan kebenaran khas itu mereka tidak berhenti operasi walaupun melangkau tahun. Pada awalnya permohonan ekspor ni dibuat secara blanket approval di mana kelulusan diberikan mengikut negara yang hendak diekspor. Kemudian kita menambah baik dengan mensyaratkan bahawa pemain industri ini menyertakan PO daripada syarikat pembeli. So apabila lebih spesifik kepada syarikat pembeli, ia akan mengambil masa yang lebih lama lah untuk maknanya setiap AP tu, setiap kelulusan permit ekspor yang dimohon perlu dilengkapkan dengan purchase order ataupun letter of intent daripada syarikat pembeli. So bermakna dia akan menambah kerenah kerja kepada kami untuk mengangkat permohonan ini kepada pihak Kerajaan Negeri lah. So di situ kita menambah baik prosedur, kita dengan mengangkat kertas pertimbangan kepada pihak Kerajaan Negeri, kita menambahkan kuasa kepada Datuk Pengarah PTG untuk membenarkan serta-serta benda, diturun kuasa kepada Datuk Pengarah bagi melancarkan permohonan pemohon. Di antara perlunan kuasa yang telah diberikan oleh Kerajaan Negeri kepada Pengarah PTG Perak adalah dengan membenarkan pembaruan kuota dalam tahun semasa. So maknanya syarikat yang sama, kuota yang sama tidak perlu diangkat semula kepada pihak MMK atau pihak Kerajaan Negeri, tetapi sekadar diturun kuasa kepada Datuk Pengarah PTG untuk meluluskan permohonan itu.
dengan syarat permohonan kebenaran asal telah diluluskan oleh kerajaan negeri pada tahun semasa. Untuk rekod terdahulu, ada setengah permohonan di PTG Perak mungkin mengambil masa lebih daripada sebulan lah, mungkin sampai 2 bulan. Tapi setelah reform birokrasi ini, kita menetapkan piagam pelanggan kami adalah 21 hari bekerja. Dari segi jumlah kutipan royalti, setelah kita melaksanakan program ini, kita dapati bahawa peningkatan royalti kepada Kerajaan Negeri Perak meningkatlah dari tahun ke tahun, di mana Kerajaan Negeri Perak telah mengadakan perbincangan dengan pihak NRES, di mana setiap permohonan mendapatkan permit AP, pihak NRES akan dapatkan kepastian daripada Kerajaan Negeri Perak, pengesahan pada Kerajaan Negeri Perak sama ada pemain industri itu telah membayar royalti atau tidak. So, melalui program ini kita dapat 2 hala communication antara Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri bagi meningkatkan hasil Kerajaan Negeri dan mengelakkan ketirisan lah. Kita dapat mengelakkan pemain industri dari tidak membayar royalti kepada Kerajaan Negeri Perak. So dari segi jumlah pendapatan, memang sejak tahun 2021 sehingga 2025 memang terdapat peningkatan yang agak ketara pada kutipan royalti. Di mana tahun 2021 kutipan telah boleh dicapai dalam 85 juta dan 2024 merupakan kutipan tertinggi lah bagi mineral di negeri Perak sebanyak 132 juta ringgit Malaysia, dan sehingga Julai 2025 kita telah berjaya mengumpul hampir 74 juta dan mungkin boleh mencecah lebih daripada 130 juta jugalah pada tahun ini. Di negeri Perak, kita telah meletakkan perlembagaan ini sebagai salah satu daripada flagship Perak Sejahtera 2030 dengan penekanan kepada agenda perlindungan bertanggungjawab. Usaha perlindungan di negeri Perak hari ini adalah bertujuan untuk mengeluar daripada persepsi dan pandangan negatif. Setiap pelaksanaan perlindungan di negeri Perak hari ini harus, satu, dia mematuhi SOP yang telah kita tetapkan. Yang kedua, pengoperasian mereka dipantau oleh jawatankuasa teknikal di peringkat negeri, dan pada masa yang sama kita juga meletakkan jawatankuasa audit untuk mengaudit aktiviti itu supaya ianya mematuhi kelulusan post-agency teknikal. Dan akhir sekali kita juga memberi penekanan kepada plan pemulihan. Dan 4 skop itu kita mengharapkan bahawa memenuhi aspek agenda perlindungan bertanggungjawab, dan agenda perlindungan bertanggungjawab itu saya hendak bersifat terbuka oleh pihak NGO bahawa kita mendengar suara hati masyarakat dengan kita menambah satu lagi aspek, iaitu kita menyediakan plan komunikasi efektif yang bukan dari kalangan kami. Ia adalah diterajui oleh profesional universiti untuk memberi penerangan berkaitan perlembagaan berkenaan. Jadi besarlah harapan saya dalam mengimbangi di antara biodiversity, mengimbangi terhadap persekitaran, besarlah mengubah persepsi masyarakat bahawa perlombongan bukan damaging activity, tetapi perlombongan adalah penyumbang kepada pendapatan negeri, penyumbang kepada pekerjaan, dan akhir sekali kita sangat mengharapkan bahawa aktiviti perlombongan ini memberi pertumbuhan baru kepada daerah yang terlibat. Mencari keserasian di antara pengoperasian di peringkat negeri melibatkan galian dan juga tanah, dan juga keserasian untuk kita mengeksportnya ke luar negara melibatkan bidang kuasa persekutuan. Itu yang ditangani di dalam reformasi kerenah birokrasi dalam episod pada kali ini. Dan hasilnya pendekatan penurunan kuasa yang dilakukan satu-satunya di negeri Perak ini adalah merupakan sesuatu yang unik. Boleh dicontohi oleh negeri lain juga, kerana hakikatnya bukan sekadar ia memendekkan masa pengoperasian, tetapi natijah daripada ekonomi limpahan perlombongan hasil galian ini membawa manfaat yang lebih besar bukan hanya kepada negeri tetapi juga kepada persekutuan. Pertama sekali kita berterima kasih banyak kepada kerajaan negeri, kerajaan pusat kerana bersedia untuk mendengar masalah kami sebagai industri player. Proses dia mengambil masa untuk kerajaan negeri dan kerajaan pusat untuk melihat secara detail, secara terperinci apa masalah, perbandingan dengan negara-negara lain, dan kita syarikat luas dalam memberi info-info sebab kita dalam industri ini hampir lama, 150 tahun. Kita tahu apa yang berlaku dalam industri ini dengan data-data daripada kami, dengan data-data yang telah
NPC ataupun Kerajaan Pusat serta Kerajaan Negeri, pengarah tanah dan galian melihat mereka telah membentangkan satu proses yang baru, dan proses yang baru ini membantu mengurangkan birokrasi dan secara segera membolehkan kita mendapat pasaran yang sebelum ni susah untuk masuk. Dari segi masa, dia memberikan hampir 50%. Maksudnya dulu mengambil masa hampir 5 hingga 6 bulan, sekarang dalam tempoh 2 bulan hingga maksimum 3 bulan pada masa kita dapat lebih cepat. Dan dengan cara ini, kita tak kehilangan lagi pelanggan-pelanggan dari luar negara dan kita punya daya saing tu lebih baik. Selepas mendapat maklumat dari Ibu Pejabat Luas di sini, di Kuala Lumpur, kita akan ke Tapah untuk melihat apa keadaannya di kuari. Ini kalau kita dapat lihat adalah raw material daripada pecahan batu kapur. Daripada raw, kita akan bahagikan kepada saiz. Selepas tu kita akan masuk pada kilang form proses untuk jadikan batu kapur mengikut permintaan daripada customer berkaitan dengan birokrasi di negeri Perak dan federal. Sebelum approach daripada proses ini, kita memang menangani masalah permohonan yang mengambil masa yang lama, dan selepas beberapa perbincangan dengan state government, kerajaan negeri dan federal persekutuan, kita dah dapat berbincang dan bersetuju untuk memendekkan proses permohonan permit AP itu sendiri, dan ini dapat banyak membantu syarikat dan untuk berkembang lebih maju. Ya, semestinya reformasi ini dapat membantu pelabur untuk menjangka pelaburan yang akan datang dan menjadikan confident kepada pelabur untuk berabur di Malaysia. Bersama menemani kami adalah Cik Aziz di Emrys ni. Jadi masuk ke dalam kawasan ni. Ini boleh kami panggil kuari ke apa ni? Yang ini kawasan pemprosesan tepung batu kapur kami. Okey, tepung batu Ya. kapur. Ya. Dan saya lihat di keliling ni ada banyak. Di depan sana tu macam tempat macam kuari. Bukit Batu. Boleh cerita sikit apa yang ada dalam bukit-bukit yang ada ni? Okay, yang ini adalah kawasan Bukit Batu Kapur. Okey. Yang sebahagian kiri ini, kalau kita nampak bentuk V ni, Aha. sebelah kiri ini adalah kawasan Bukit Batu Kapur Okey. dan dimiliki oleh beberapa syarikat yang beroperasi di sini. Jadi kami satu bukit tu kadang-kadang ada 6-7 syarikat Okey. kongsi bukit yang sama. Tetapi saiznya berbeza lah. Sebenarnya memang berkesan. Memang nampak dia punya momentum tu, memang kita nampak kesannya agak signifikan di pihak industri. Transformasi segi mendapatkan permit operasi, lesen apa semua tu memang dah berlaku, dan agak signifikan sumbangan tu berlaku pada tahun lepas, dan pada tahun 2025 ni kita nampak kebanyakan orang dah biasa dan agak familiar dengan proses itu semua berbanding dengan sebelum tu. Kehangatan yang dirasakan berhampiran dengan antara kuari yang terbesar di negeri Perak ini menggambarkan kerancakan ekonomi negeri Perak hasil daripada memanfaatkan galian dan mineral yang ada. Antara dua syarikat terutama besar dalam konteks mengerjakan mineral khususnya batu kapur, Luas dan juga Emrys sudah menggambarkan bagaimana pengalaman mereka proses reformasi kerana birokrasi dalam konteks pengendalian lesen batu kapur yang telah memberikan manfaat bukan hanya memendekkan proses tetapi memberikan pulangan perolehan yang berlipat kali ganda hanya dengan langkah memperkasa proses dengan memendekkan tempoh. Okey, dalam konteks kita melaksanakan reformasi kerana birokrasi ni, projek batu kapur ni dia berkaitan dengan peningkatan produktiviti dalam konteks perdagangan, trade. Sebab dia menggalakkan kepada ekspor yang lebih tinggi kepada negara kita, sebab produk batu kapur ni adalah produk yang bernilai tinggi.
Jadi kita pun tahulah ekspor ni adalah salah satu komponen dalam kita punya KDNK, di mana kita mempermudahkan urusan ekspor, dia boleh menyumbang kepada KDNK tinggi dan juga produktiviti yang tinggi lah. Isu dia, kalau proses untuk ekspor ini dia mengambil masa yang panjang, jadi dia akan bagi macam kekangan lah kepada industri yang beroperasi di negara kita ni untuk berkembang kan. Sebab dia ada demand-demand yang telah pun ditetapkan, tapi kalau ada kekangan masa yang panjang, ia boleh mengakibatkan mereka gagal untuk deliver. Dengan kita mereformasikan pelesenan batu kapur ini, ia dapat meningkatkan produktiviti dan daya saing negara dan juga memberi limpahan pendapatan kepada rakyat Malaysia. Ia bermula dengan hasrat pemain industri agar keresahan mereka dapat ditangani untuk mempercepatkan proses, disambut di peringkat negeri dan juga di peringkat pusat. Kesemuanya ini memerlukan penyelarasan dan kerana itu MPC memainkan peranan agar kesemuanya dapat ditangani secara lebih berkesan dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada Malaysia keseluruhannya.